Okey, kita ada dapat komen daripada Bulan. Bulan. Label kanak-kanak ke untuk yang kecil tu? Alright. Okey, sebelum ni memang kita panggil kalau yang saiz dewasa, yang besar ni dewasa macam saya pakai. Yang macam kecil ni saiz kanak-kanak. Tapi sekarang kita dah ubah, saiz yang dewasa kita panggil regular, yang kanak-kanak ni kita panggil saiz small. Okey. Sebab apa? Kadang-kadang ada dewasa juga yang boleh pakai saiz kanak-kanak. So sebab dia orang dewasa kan, bukan kanak-kanak, so kita tukar terms dia daripada kanak-kanak kepada small. So alang-alang Cik Bulan dah tanya, sekarang kita ada promosi untuk saiz kanak-kanak edisi Kiam daripada harga RM140 menjadi RM99. So boleh dapatkan sekarang, tekan beg kuning kat bawah. Okey.